Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Azhar bin Muhammad Junoh, Guru Besar SK Simpang 3 bersama 5 rakan-rakan guru besar iaitu Cikgu Zailan bin Zakaria, Guru Besar SK Sri Cangkat, Cikgu Ahmad Tamimi bin Mat Hassan, Guru Besar SK Toh Paduka Raja, Cikgu Kamarul Nizam bin Marzuki, Guru Besar SK Cikgu Mio Syaharudin, Cikgu Azril bin Sharif Amdan, Guru Besar SK Cangkat Banjar dan Cikgu Azlan bin Mat Zain, Guru Besar SK Pasir Panjang Ulu ingin membentangkan satu inovasi dalam pengurusan sekolah rendah yang dinamakan GB Daily Tracker JEKOD, satu aplikasi digital yang dibangunkan khas untuk memudahkan pemantauan operasi harian sekolah oleh guru besar. Abstrak pengurusan secara manual atau konvensional sering menghadapi masalah seperti kehilangan rekod, lambat dalam pelaporan dan kekeliruan dalam dokumentasi. Justeru, aplikasi GB Daily Tracker JEKOD diperkenalkan sebagai penyelesaian digital yang mesra pengguna untuk menyusun dan memantau tugasan harian pentadbiran sekolah dengan lebih sistematik. Kajian ke atas 20 guru besar mendapati aplikasi ini berjaya mengurangkan beban kerja sebanyak 40%, meningkatkan ketepatan pelaporan sebanyak 35% dan mempercepatkan dokumentasi sebanyak 50%. Apa itu GB Daily Tracker? GB Daily Tracker ialah satu sistem digital yang membolehkan guru besar merekod dan memantau operasi sekolah setiap hari hanya menggunakan telefon pintar atau komputer riba. Aplikasi ini mudah digunakan dan fleksibel, sesuai dengan keperluan pengurusan sekolah pada masa kini. Pernyataan masalah pentadbiran secara manual menyebabkan banyak cabaran, sukar untuk kemaskini data secara masa nyata. Risiko kehilangan dokumen. Ketidaktepatan dalam pelaporan. Kajian oleh Lai, 2022, menyatakan bahawa sekolah yang tidak menggunakan teknologi menghadapi risiko kelewatan pelaporan dan kesukaran dalam analisis data. Maka, keperluan kepada sistem digital adalah sangat mendesak. Objektif inovasi. Dua objektif utama inovasi ini adalah meningkatkan kecekapan pemantauan harian, menyediakan sistem digital yang boleh dirujuk semula dengan mudah. Ciri-ciri inovasi aplikasi ini mesra pengguna, boleh diakses melalui pelbagai peranti terutamanya telefon pintar untuk mudah dibawa serta pelaporan pantas pada waktu pemerhatian dibuat dan mempunyai paparan pelaporan yang jelas serta antaramuka yang menarik dan mesra pengguna. Gambar rajah inovasi. Ini merupakan paparan antaramuka aplikasi JEKOD yang menunjukkan bagaimana tugasan harian, pemantauan dan laporan disusun secara digital dan pemantauan dilaksanakan dengan tersusun dan kemas. Kelebihan dan kebaikan inovasi. Antara manfaat utama, tiada kos pembangunan, menggunakan platform percuma, boleh diakses bila-bila masa. Menjimatkan masa dan mengurangkan beban dokumentasi. Meningkatkan ketelusan dan ketepatan pelaporan. Impak inovasi. Dapatan kajian menunjukkan beban kerja pentadbir berkurang 40%. Ketepatan pelaporan naik 35%. Dokumentasi lebih cepat hingga 50%. Inovasi ini turut menyumbang kepada budaya kerja yang lebih digital dan efisien. Kos penghasilan. Inovasi kos adalah sifar kerana penggunaan platform percuma seperti Jotform, AppSheet, Looker Studio dan Google Form. Latihan juga dijalankan secara kendiri menggunakan peralatan sedia ada. Cadangan penambahbaikan berdasarkan maklum balas pengguna. Antara penambahbaikan yang dicadangkan ialah integrasi kecerdasan buatan, sistem notifikasi pintar, latihan teknikal berstruktur. Ini akan membantu meningkatkan lagi keberkesanan aplikasi ini, selain menyebar luas penggunaan kepada sekolah lain. Kesimpulan. Secara kesimpulannya, GB Daily Tracker JEKOD membuktikan bahawa transformasi digital dalam pengurusan sekolah bukan sahaja relevan, malah mampu meningkatkan kecekapan pentadbiran dan mengurangkan beban kerja guru besar secara signifikan. Dengan penambahbaikan berterusan, ia berpotensi menjadi satu platform standard dalam pengurusan sekolah rendah di masa hadapan. Sekian sahaja pembentangan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga ia bermanfaat dan memberi impak positif kepada pengurusan pendidikan di Malaysia.